Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aswadini Zulkifli dengan nombor IC 060210020275 dan nombor pelajar 20252023103115. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Encik Abdul Haris bin Johari, atas bimbingan dan sokongan yang diberikan sepanjang kursus JPP 1092, pengantar pengajian pendidikan. Tanpa tunjuk ajar dan nasihat beliau, saya tidak akan dapat menjalani proses pelajaran ini dengan begitu lancar. Terima kasih banyak atas segala bantuan dan inspirasi yang telah diberikan kepada kami semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sebagai guru pelatih Institut Pendidikan Guru amat berbesar hati mewakili institusi dalam pembayaran Malaysia Hak Pendidikan Antarabangsa. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang guru berjiwa pendidik, pemakin kemajuan aspirasi pendidikan negara. Dalam era globalisasi ini, pembangunan profesionalisme guru secara berterusan dikenal pasti sebagai faktor utama dalam memastikan kejayaan reformasi pendidikan di negara kita. Menurut dalil Hammond et al. 2017, kejayaan sistem pendidikan bergantung kepada kualiti pengajaran yang diterima oleh murid, yang mana ia memerlukan guru yang sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka agar dapat memberikan pendidikan yang terbaik. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pula menekankan pentingnya pembelajaran berpusatkan murid. Melalui pendekatan ini, murid dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, di mana mereka bukan hanya menerima ilmu, tetapi juga mengaplikasikannya dalam situasi sebenar. Selain itu, penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi (KIBAT) adalah satu aspek utama dalam PPPM. Kemahiran ini bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan dengan keperluan masa hadapan. Pendidikan juga memainkan peranan utama dalam pembangunan negara. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai asas untuk meningkatkan model insan perkembangan tinggi, tapi juga menyumbang kepada peningkatan daya saing ekonomi dan memperkukuhkan perpaduan sosial negara kita. Dalam usaha untuk mempersiapkan murid menghadapi cabaran masa hadapan, kurikulum pendidikan ini menekankan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Ini semua adalah kemahiran yang penting bagi memastikan murid kita mampu bersaing di peringkat global. Dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini, kita dapat memastikan pendidikan di Malaysia terus berkembang dan relevan dengan perkembangan. Sistem pendidikan berprestasi tinggi berperanan untuk meletakkan standard yang jelas serta jangkaan pencapaian terukur. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid dan memastikan pendidikan yang diberikan adalah berkualiti. Dalam konteks ini, penggunaan penilaian kendiri sekolah dan audit akademik adalah sangat penting. Kajian daripada OECD 2020 menunjukkan bahawa kedua-dua elemen ini membantu meningkatkan accountability dan kualiti pengajaran, kerana ia membolehkan penilaian yang objektif terhadap prestasi sekolah serta guru-guru mereka. Selain itu, ketunasan data pencapaian pendidikan, terutamanya melalui penilaian antarabangsa seperti PISA, memainkan peranan besar dalam meningkatkan kepercayaan awam terhadap sistem pendidikan. PISA yang mengukur pencapaian pelajar dalam literasi, matematik dan sains memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan sesebuah negara. Data ini bukan sahaja meningkatkan kepercayaan awam, tapi juga mendorong penambahbaikan dasar pendidikan untuk memajukan lagi sistem pendidikan negara. Salah satu faktor utama dalam transformasi pendidikan adalah latihan berterusan dan refleksi amalan pengajaran. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan yang efektif memerlukan guru yang sentiasa berkembang dalam kemahiran pengajaran mereka. Latihan berterusan membolehkan guru meningkatkan teknik pengajaran, sementara refleksi amalan pula membantu mereka mengenal pasti aspek yang boleh diperbaiki. Dengan itu, proses transformasi pendidikan akan menjadi lebih mantap dan berkesan bagi memastikan pencapaian yang lebih baik bagi murid. Menurut Datuk Seri Muhammad Najib, pendidikan ialah penyumbang utama pembangunan modal sosial dan ekonomi negara. Oleh itu, terdapat 3 objektif yang dibangunkan dalam plan ini. Yang pertama,
untuk memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan untuk meningkatkan kualiti standard. Seterusnya, merapatkan jurang pencapaian, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimalkan kecekapan sistem. Yang kedua, untuk mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun yang akan datang. Yang terakhir, untuk menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Dalam tempoh 15 bulan, kementerian telah mendapatkan input daripada pelbagai pihak berkepentingan iaitu pendidik, ahli akademik, ibu bapa dan murid tentang keperluan untuk menjayakan aspirasi sistem pendidikan negara. Berdasarkan input yang diperoleh, wujud kesepakatan yang tinggi tentang beberapa topik, antaranya kepentingan meningkatkan kualiti guru, manakala terdapat juga topik seperti masa depan pendidikan bahasa yang mendapat maklum balas yang berbeza-beza. Kementerian telah meneliti semua cadangan dan menggabungkannya dalam pada ini berdasarkan 4 kriteria utama. Pertama, setiap tindakan yang diambil perlu menyumbang kepada aspirasi sistem dan murid seperti yang telah dinyatakan. Sekiranya inisiatif yang dikembangkan menghasilkan kesan yang negatif terhadap inisiatif yang lain atau menghasilkan aspirasi yang lain, maka inisiatif tersebut tidak akan diberi keutamaan. Kedua, kementerian menggunakan bukti antarabangsa bagi mengenal pasti dan memberi keutamaan kepada faktor yang dapat membawa perbezaan ketara dalam penambahbaikan sistem murid. Ketiga, cadangan perlu relevan dengan tahap permulaan sistem dan kemampuan kementerian untuk melaksanakannya. Oleh itu, inisiatif disusun secara berurutan untuk mempengaruhi perkembangan dalam kompleksiti selaras dengan perkembangan kapasiti dan keupayaan pegawai kementerian, guru dan pemimpin sekolah. Keempat, faedah pelaksanaan cadangan perlu memberi pulangan yang lebih besar berbanding dengan kekangan perbelanjaan dan operasi. Kementerian telah mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan perubahan yang dihasrat oleh semua rakyat Malaysia. Setiap anjakan perlu memberi impak yang sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem iaitu akses, kualiti, ikuti, perpaduan dan kecekapan. Kualiti menjadi fokus utama menentang semua anjakan kerana kualiti merupakan dimensi penting yang perlu diberikan perhatian. Sebahagian pada anjakan ini merupakan perubahan strategi dan haluan tunjuk pendidikan. Anjakan yang lain merupakan perubahan pelaksanaan dalam cara kementerian dan sekolah melaksanakan dasar sedia ada, sama ada perubahan bersifat strategi atau pelaksanaan. Semua menggambarkannya anjakan daripada amalan semasa. Secara keseluruhan, anjakan yang dirancang mengambil kira setiap pihak berkepentingan dan permasalahan utama yang ditimbulkan masyarakat awam. Kementerian berharap kerangkuman ini akan menjadikan satu asas tumpuan yang boleh diterima oleh semua warga negara Malaysia. Seksyen seterusnya merumuskan setiap anjakan dan menyediakan contoh perubahan besar menerusi inisiatif yang dilancarkan. Gelombang yang pertama adalah bertujuan untuk meningkatkan standard pengajaran melalui bimbingan guru secara khusus. Mereka bentuk semula soalan peperiksaan, mengukuhkan kualiti pendidikan STEM, melaksanakan kurikulum standard sekolah rendah KSSR Bahasa Malaysia SJK yang mereka bentuk, mengukuhkan penggunaan kemahiran bahasa Inggeris, melaksanakan One-Base Study Net, melaksanakan program transformasi daerah, merombak IPG, mewujudkan dan mengukuhkan kriteria pemilihan untuk pemimpin sekolah, mentransformasi kementerian dengan meletakkan pemimpin terbaik untuk melalui jawatan paling penting di GPN dan PPD, meningkatkan enrolment pada sekolah dan sekolah menengah, lagi sekali mengukuhkan praktikum melalui peningkatan kerjasama dengan sektor swasta. Pada gelombang kedua pula, ia melaksanakan kurikulum standard sekolah menengah KSSM dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR, menarik minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM, merintis pilihan program untuk meningkatkan pendedahan kepada bahasa Inggeris, mengukuhkan program untuk kumpulan-kumpulan khas, memacu inovasi ICT, meningkatkan bimbingan dan sokongan kepada guru, meningkatkan kompetensi dan kemajuan berdasarkan prestasi,
mengukuhkan bahagian utama kementerian dengan menyusun semula peranan kementerian, GPN dan PPD, memperoleh akreditasi antarabangsa dan memantapkan kurikulum program matrikulasi. Akhir sekali, memperluaskan pilihan pendidikan vokasional melalui penjayaan pelaksanaan. Akhir sekali, gelombang ketiga, meningkatkan inovasi dan pilihan yang lebih banyak pilihan untuk mempelajari bahasa tambahan, melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus, memupuk budaya kecemerlangan profesional keteladanan raga setugas, mempertingkatkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi, memperkasakan kementerian dan menginstitusikan transformasi. Akhir sekali, mengkaji semula perstrukturan sekolah. Transformasi pendidikan akan dilaksanakan dalam tempoh 13 tahun, iaitu dari tahun 2013 hingga 2025. Bagi memenuhi keperluan semua rakyat dan menyediakan negara untuk bersaing di peringkat antarabangsa, adalah penting untuk negara menekankan wawasan kejayaan sistem pendidikan yang ingin dibangunkan, khusus berdasarkan konteks Malaysia. Generasi murid terbaik yang bagaimanakah ingin dihasilkan untuk berdepan dengan cabaran ekonomi abad ke-21. Jenis pendidikan yang bagaimanakah perlu disediakan untuk mereka hadapi dunia globalisasi yang pantas berubah. Aspirasi ini merangkumi dua aspek. Pertama, sistem pendidikan secara keseluruhan, dan kedua, murid secara individu. Visi dan aspirasi ini akan menjadi landasan transformasi sistem penilaian Malaysia. PPPM berhasrat mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Keberhasilan yang ditetapkan ini adalah selari dengan aspirasi yang turut disuarakan oleh peserta semasa dialog nasional, dan setanding juga dengan keberhasilan yang ditetapkan oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi yang lain. Tindakan bagi merealisasikan 5 aspirasi berkenaan adalah penting dan tidak ada insentif dalam mana-mana aspek berkenaan yang boleh menjejaskan atau menghalang kemajuan yang lain. Seterusnya, 6 aspirasi murid. Selain keberhasilan sistem, pihak berkepentingan juga jelas tentang tahap kualiti yang perlu ada pada setiap individu murid. Secara keseluruhan, pendidik, ibu bapa, murid dan ahli masyarakat lain bersatu pendapat dalam visi pendidikan sebagai wadah pembangunan murid yang holistik dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Visi ini juga menjadi asas kepada semua usaha penambahbaikan sistem pendidikan sejak falsafah pendidikan kebangsaan digubal pada 1988. Badan Pembangunan Pendidikan Malaysia akan terus mendukung hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk pendidikan seimbang sebagai asas aspirasi setiap murid. Pilihan ini juga merujuk sistem pendidikan berprestasi tinggi lain untuk membina perincian bagi kemahiran khusus dan atribut yang boleh diterapkan kepada murid bagi membolehkan mereka menerajui pembangunan ekonomi dan dunia global pada masa hadapan. Salah satu cabaran besar yang dihadapi dalam pendidikan di Malaysia adalah jurang akses teknologi, terutamanya di kawasan luar bandar dan golongan P14. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM 2021, kekurangan akses kepada peralatan teknologi moden dan campai internet yang stabil menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembelajaran digital. Ini memberi impak yang besar kepada murid yang sepatutnya boleh mengakses pembelajaran dalam talian, namun terhalang disebabkan faktor geografi dan ekonomi. Keadaan ini menuntut perhatian serius daripada pihak kerajaan dan pihak sekolah untuk mencari solusi yang lebih inklusif bagi memastikan semua murid berpeluang untuk mendapatkan pendidikan berkualiti. Seterusnya, pandemik COVID-19 juga memberi cabaran besar dalam bidang pendidikan. Menurut laporan MIN 2022, gangguan persekolahan berlaku menyebabkan penurunan dalam literasi, numerasi serta kesejahteraan murid. Cabaran ini tidak hanya merangkumi kehilangan waktu pengajaran, tapi juga menuntut intervensi bersasar untuk bantu murid pulih daripada kesan pandemik. Program pemulihan harus dilaksanakan dengan berkesan dan pemantauan berasaskan data menjadi sangat penting untuk menilai kebesarannya dalam mengatasi kesan jangka panjang gangguan tersebut. Di sisi lain, transformasi dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia menuntut guru untuk mengadaptasi inovasi pedagogi dan integrasi teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Namun seperti dinyatakan oleh Dali et al. 2020, isu beban tugas bukan pengejaran dan berkurangan pembangunan profesional berterusan turut beri kesan kepada fokus PDP. Walaupun teknologi dan inovasi pedagogi sangat diperlukan, jika tidak ada sokongan yang mencukupi untuk guru dalam bentuk latihan berterusan dan pengurusan tugas yang seimbang, perubahan ini sukar untuk direalisasikan dengan lebih efektif. Akhirnya, cabaran lain yang turut dihadapi dalam reformasi pendidikan adalah penyelarasan nasabah yang berkesan di peringkat sekolah. Reformasi pendidikan memerlukan pemantauan yang konsisten dan kesinambungan pelaksanaan setiap peringkat. Namun seringkali pelaksanaan di peringkat sekolah berhadapan dengan masalah koordinasi antara pihak berkepentingan. Penyelarasan yang tidak lancar ini boleh menghalang kebersamaan nasa yang ditetapkan, mengurangkan impak reformasi pendidikan kepada pembangunan pendidikan negara. Antara cadangan yang boleh dipertimbangkan adalah pengurusan masa yang lebih efisien oleh guru dapat meningkatkan kualiti interaksi dalam bilik darjah dan mempengaruhi pencapaian murid secara positif. Pengurusan yang bijaksana memberi peluang untuk guru memberi perhatian yang lebih mendalam kepada keperluan pembelajaran murid serta membina hubungan yang lebih baik antara guru dan pelajar. Seterusnya, penyelidikan menunjukkan bahawa pembangunan profesional yang memberi tumpuan kepada amalan pedagogi sebenar dan pendekatan kolaboratif mempunyai impak signifikan dalam meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Ini memberikan guru peluang untuk belajar bersama rakan sejawat dan menerapkan pendekatan terkini yang berkesan dalam pengajaran. Yang ketiga, laporan global menunjukkan bahawa penggunaan teknologi secara sistematik dalam pendidikan termasuk latihan guru dan penyediaan infrastruktur yang mencukupi dapat meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti dan kebersamaan proses pembelajaran. Inisiatif ini juga menyediakan ruang untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan memperkasakan pengalaman murid. Akhir sekali, menyediakan sokongan kesihatan mental di sekolah bukan sahaja dapat meningkatkan pelibatan murid dalam pembelajaran, tetapi juga membantu mengurangkan risiko keciciran. Ini penting untuk memastikan bahawa semua murid mendapat sokongan yang mereka perlukan untuk berkembang secara holistik, bukan hanya dari aspek akademik tetapi juga aspek emosi dan sosial mereka. Seterusnya, guru berjiwa pendidik. Guru yang menunjukkan keprihatinan emosi terhadap murid dapat membantu mereka merasa selamat dan meningkatkan keyakinan diri di dalam bilik darjah. Keprihatinan ini memberi kesan positif kepada perkembangan sosial dan emosi murid. Seterusnya, meningkatkan kebersamaan proses pembelajaran. Yang kedua, pendidikan holistik yang mendorong selari dengan kerangka pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pentingnya kemahiran sosial emosi selain daripada pencapaian akademik. Mengintegrasikan kedua-dua elemen ini untuk membantu murid membina keseimbangan dalam aspek kognitif dan emosi sesuai dengan tuntutan dunia masa hadapan yang lebih dinamik. Yang ketiga, amalan refleksi profesional adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Dengan merenung kembali pengalaman mengajar, guru dapat menilai pendekatan pedagogi mereka dengan membuat penyesuaian berdasarkan keperluan murid. Ini menjadikan pengajaran lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan murid. Akhir sekali, kesejahteraan murid dan pencapaian akademik menunjukkan bahawa kesejahteraan murid mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik dan motivasi belajar. Murid yang merasa sejahtera dari segi emosi dan mental lebih cenderung untuk terlibat dalam pembelajaran dengan lebih aktif dan memperoleh kelulusan yang lebih baik. Implikasi terhadap sahsia guru yang pertama adalah empati dan sokongan emosi guru yang menunjukkan empati dan sokongan emosi bukan sahaja membantu murid merasa dihargai dan selamat, tapi juga meningkatkan motivasi mereka untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Implikasi kepada sahsia guru ialah mereka perlu memiliki keprihatinan yang tinggi terhadap keadaan emosi murid selain dari kemahiran akademik. Guru yang empatik akan lebih mudah membina hubungan yang positif dengan murid, menjadikan mereka lebih diterima dan dihormati dalam bilik darjah. Yang kedua, pendekatan holistik yang merangkumi gabungan empati dan refleksi meningkatkan kebersamaan pengajaran. Guru yang berfokus kepada keperluan individu murid akan menunjukkan sikap lebih fleksibel dan responsif.
Dalam hal ini, sesiapa guru perlu mencerminkan keterbukaan untuk sesiapa belajar dan merubah keperluan murid serta kemampuan untuk mengatasi cabaran dalam pengajaran dan pendekatan yang lebih inklusif. Yang ketiga, profesionalisme guru sangat penting kerana ia mempengaruhi persepsi awam terhadap sistem pendidikan negara. Guru yang memberikan sikap profesional dalam pengajaran, komunikasi dan hubungan dengan murid akan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kualiti pendidikan. Implikasinya terhadap sesiapa guru adalah bahawa mereka perlu menunjukkan etika kerja yang tinggi, komitmen yang kukuh serta kemampuan untuk kerja dalam persekitaran yang sentiasa berubah. Ini akan menjadikan mereka teladan yang baik dalam masyarakat. Lain sekali, tingkah laku guru yang memberi pengaruh besar terhadap motivasi dan sikap murid. Guru yang menunjukkan tingkah laku yang positif dan berintegriti akan membentuk sikap dan nilai yang baik dalam kalangan murid. Implikasi terhadap sesiapa guru adalah bahawa mereka perlu menjadi contoh yang baik kepada murid-murid tindakan mereka, bukan hanya dalam pengajaran tapi juga dalam kehidupan seharian di luar bilik belajar. Sikap profesional sabar dan penyabar akan memupuk nilai-nilai positif dalam diri murid. Falsafah pendidikan yang menyokong pembinaan insan yang seimbang merangkumi aspek intelek, sosial, emosi dan sosial merupakan asas penting dalam pendidikan moden. Yang pertama, guru digalakkan untuk mengajar dalam prinsip keadilan, tanggungjawab sosial dan nilai murni yang mendalam. Prinsip ini tidak hanya mencakup pendidikan akademik, tapi juga melibatkan perkembangan karakter dan sosial murid. Pengajaran yang berlandaskan keadilan memastikan setiap murid menerima peluang yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa mengira latar belakang atau kemampuan mereka. Dalam konteks ini, guru perlu menjadi model peranan yang baik, menggalakkan nilai-nilai seperti empati, toleransi dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang holistik melibatkan pembinaan insan yang seimbang dari segi intelek, sosial, emosi dan sosial. Guru perlu menyimbangkan antara pengajaran akademik dengan pembinaan sosial dan pembangunan emosi murid. Pendidikan yang menekankan pengajaran sepanjang hayat di samping kecemerlangan akademik untuk mempersiapkan murid untuk menjadi individu yang mampu menghadapi cabaran dalam kehidupan dengan penuh keyakinan dan rasa tanggungjawab. Yang ketiga, salah satu prinsip utama dalam falsafah pendidikan ialah konsep pembelajaran sepanjang hayat. Ini bermakna pendidikan bukan hanya berlaku dalam belajar, tapi berterusan sepanjang hayat. Guru bertanggungjawab untuk membina budaya ilmu dalam kalangan murid dengan menggalakkan mereka untuk terus belajar, meneroka dan berkembang, bukan sahaja dalam bidang akademik tapi juga dalam aspek peribadi dan sosial mereka. Lain sekali, pendidikan yang berteraskan pembinaan insan mendorong murid menjadi individu yang lebih berdikari dan bertanggungjawab. Mereka perlu diajar untuk mengambil alih tanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan mengembangkan kemahiran yang penting untuk kehidupan mereka. Selain itu, pengajaran nilai etika dan moral sangat penting dalam bentuk karakter murid agar mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Pendidikan perbandingan antara bangsa dan global memberi tumpuan kepada pembangunan model insan yang bukan sahaja kompeten tapi juga beretika dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang pesat dalam bidang global. Pendidikan perbandingan antara bangsa menekankan kepentingan pembangunan model insan yang mampu bersaing dalam persekitaran global yang semakin berkembang. Model insan yang kompeten dan beretika sangat penting kerana ia memastikan murid mempunyai pengetahuan yang relevan, berkemahiran yang diperlukan dan bersikap positif terhadap perubahan dalam ekonomi dan masyarakat global. Guru perlu memberi fokus kepada pembentukan individu yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, tapi juga matang dalam aspek sosial dan emosi untuk berhadapan dengan dunia global yang semakin kompleks. Yang kedua, guru dan pelajar digalakkan untuk mengembangkan perspektif antarabangsa dan kemahiran komunikasi lintas budaya. Kemahiran ini penting kerana mereka perlu memahami dan menghormati kepelbagaian budaya serta berkomunikasi dengan berkesan dalam persekitaran yang serba global. Penguasaan kemahiran komunikasi lintas budaya memberikan kelebihan dalam penyertaan aktif dalam ekonomi global dan hubungan antarabangsa yang sangat penting dalam dunia yang semakin globalisasi ini. Pendidikan perlu membuat pemahaman yang lebih mendalam terhadap budaya dan masyarakat yang berbeza sambil menekankan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap kepelbagaian. Lain sekali, perbandingan pencapaian murid melalui program penilaian antarabangsa seperti PISA dan TIMSS memberi peluang kepada negara untuk menilai tahap penguasaan murid dalam subjek utama seperti sains, matematik dan literasi berbanding negara lain.
Sebagai contoh, penilaian ini bantu Malaysia menilai kebesaran sistem pendidikan dan mengenal pasti kekuatan serta kelemahan dalam kurikulum dan pedagogi yang ada. Etika keguruan dalam era global dan digital. Yang pertama, kod etika profesional perguruan adalah panduan utama yang menggariskan tingkah laku dan amalan yang diharapkan daripada seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Dalam era global dan digital, kod etika ini lebih penting kerana guru perlu menjaga maruah profesional keguruan, bukan sahaja dalam bilik setajah, tapi juga dalam komunikasi dan interaksi secara dalam talian. Pengajaran perlu dijalankan dengan penuh integriti, pastikan hak murid dihormati dan persekitaran pelajaran sentiasa positif dan bebas daripada sebarang pengaruh negatif. Yang kedua, integriti dan accountability profesional adalah prinsip utama yang perlu diterapkan oleh guru dalam setiap aspek tugas mereka. Guru yang berintegriti akan menjalankan tanggungjawab mereka dengan jujur, telus dan bertanggungjawab. Accountability profesional maksud guru perlu bertanggungjawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengajaran dan pentadbiran. Dalam dunia digital semakin canggih, guru perlu memastikan bahawa mereka mengamalkan nilai-nilai ini dalam semua interaksi mereka. Guru juga mempunyai tanggungjawab sosial yang besar kerana mereka bukan sahaja bertanggungjawab untuk pengajaran tapi juga untuk membentuk moral dan nilai dalam kalangan murid. Tanggungjawab sosial ini termasuk mendidik murid untuk menjadi warga yang bertanggungjawab, beretika dan sensitif terhadap isu sosial semasa. Guru harus mendidik murid tentang kepentingan menghormati hak asasi manusia, kesesamaan serta menjaga keharmonian sosial dalam masyarakat global yang semakin berhubung. Sekali, salah satu cabaran besar yang dihadapi oleh guru di era digital ialah penggunaan media sosial dan teknologi kecerdasan buatan iaitu AI. Guru perlu berhati-hati dalam cara mereka berinteraksi dalam media sosial kerana setiap perkongsian atau komen boleh mempengaruhi reputasi mereka. Sebab itu, dengan kemunculan teknologi AI, guru perlu bijak dalam mengintegrasi teknologi ini dalam pengajaran tanpa mengembangkan prinsip etika dan profesi pelajar. Guru perlu memastikan bahawa teknologi tidak menyebabkan penyalahgunaan data murid atau tidak keseimbangan dalam akses kepada maklumat itu. Budaya kerja Kementerian Pendidikan Malaysia mengutamakan nilai-nilai teras yang mendasari pelaksanaan dasar pendidikan negara. Nilai teras KPM merujuk pada prinsip-prinsip asas yang menjadi panduan dalam semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh KPM dalam menguruskan sistem pendidikan negara. Nilai-nilai ini termasuk keadilan, integriti, kecemerlangan dan bertanggungjawab bersosial. Guru dan pentadbir sekolah di bawah KPM diharapkan untuk mengamalkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek tugas mereka, baik dalam pengajaran, proses sekolah maupun hubungan dengan pelajar dan masyarakat. Yang kedua, kepimpinan instruksional merujuk kepada pendekatan kepimpinan yang berfokuskan kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pemimpin sekolah dan guru diharapkan untuk memberi semua bimbingan dan sokongan yang berterusan kepada rakan sejawat dalam usaha meningkatkan amalan pedagogi. Kepimpinan ini melibatkan penetapan objektif pendidikan yang jelas. Yang ketiga, kolaborasi profesional merujuk kepada kerjasama antara guru, pentadbiran dan pihak berkepentingan lain dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Ini termasuk perkongsian pengetahuan, pengalaman dan sumber yang dapat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Kolaborasi ini juga melibatkan perbincangan bersama mengenai amalan terbaik serta membina hubungan yang saling menyokong di kalangan guru. Sekali, sekolah sebagai komuniti pembelajaran menekankan idea bahawa sekolah bukan hanya tempat untuk pelajar belajar, tapi juga tempat bagi guru, pentadbir dan staf untuk terus belajar dan berkembang. Konsep ini menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat di mana setiap individu dalam komuniti sekolah berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka secara berterusan. Cadangan strategik untuk memperkukuhkan aspirasi pendidikan. Yang pertama, memperkasa profesional guru untuk mencapai aspirasi pendidikan. Kita perlu memperkasa profesionalisme guru melalui latihan yang berterusan, pengiktirafan pencapaian dan pembangunan kompetensi mereka. Guru yang terlatih dengan baik bukan sahaja meningkatkan kualiti pengajaran tapi juga memupuk budaya pendidikan yang cemerlang di sekolah. Yang kedua, memperluaskan integrasi teknologi secara sistematik. Integrasi teknologi dalam pendidikan perlu diluas secara sistematik bagi memastikan ia digunakan dengan berkesan dalam pembelajaran. Yang ketiga,
Kesejahteraan guru dan murid perlu diberi perhatian serius, iaitu menjadikan sokongan emosi dan kesihatan mental bagi kedua-dua guru dan murid supaya dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian akademik mereka. Lagi sekali, untuk memastikan pelaksanaan dasar pendidikan yang berkesan, pengukuhan tadbir urus dan accountability adalah penting. Ini termasuk pemantauan yang lebih tulus dan penilaian berkala terhadap kebersamaan program pendidikan. Semua pihak dari guru hingga pentadbir harus bertanggungjawab dalam memastikan keberhasilan pendidikan yang holistik. Kesimpulannya, guru sebagai pemangkin aspirasi negara dengan memainkan peranan utama dalam mencapai matlamat negara. Pendidikan sebagai anjata strategik nasional adalah penting untuk pembangunan negara dan kemajuan sosial ekonomi. Malaysia menuju hak pendidikan antarabangsa dengan menjadikan pendidikan sebagai teras transformasi negara. Lagi sekali, transformasi bermula dari bilik darjah dan setiap detik pengajaran memberi kesan besar terhadap masa depan murid dan negara.